Pernah tak awak terfikir macam mana nak ajar budak sekolah rendah pasal gejala sosial tapi dengan cara yang seronok dan masuk akal untuk dunia mereka? Saya cuba buat sesuatu yang baru dan saya nak tunjuk dekat awak satu projek yang mungkin boleh ubah cara kita didik budak pasal sayang diri. Hai semua, saya Izzat dan ini projek saya bertajuk Sayang Diri Gejala Sosial. Satu pendekatan pengajaran dalam subjek PJPK untuk murid tahun 4. Tapi bukan setakat RPH semata-mata. Saya hasilkan satu Google Site interaktif lengkap dengan video kuis dan aktiviti digital untuk bantu murid faham apa itu gejala sosial dan macam mana keluarga boleh jadi sistem sokongan utama. So, apa yang saya nak capai ada 3 benda utama. Yang pertama, biar murid boleh kenal pasti 3 jenis gejala sosial. Yang kedua, faham peranan ahli keluarga dalam bantu mereka. Dan yang terakhir sekali, mereka boleh refleksi dan bincang isu ini dengan cara yang selamat dan menyeronokkan. Realitinya, ramai murid tak tahu apa itu gejala sosial. Bagi mereka, buli, ponteng atau tekanan emosi itu perkara biasa. Sebab tu, saya rasa pendidikan awal sangat penting. Dan kita kena mula dengan apa yang dekat dengan mereka, iaitu keluarga. Masa saya uji Google Site ni, saya guna word wall, Kahoot dan juga Padlet. Reaksi murid sangat luar biasa. Mereka lebih engage dan skor kuis mereka meningkat. Mereka boleh jawab soalan tentang siapa yang patut mereka rujuk kalau ada masalah. Lebih menarik lagi, bila guna Padlet, murid yang biasanya pasif mula boleh kongsi pendapat mereka. Ini bukan sahaja bukti kefahaman meningkat, tapi juga tanda mereka mula rasa selamat dan yakin untuk bersuara. Bila kita guna cara digital macam ni, kita sebenarnya sedang bina kesedaran awal tentang isu sosial sebenar, galakkan komunikasi anak dan ibu bapa dan wujudkan suasana bilik darjah yang lebih terbuka dan empati tinggi. Dalam jangka panjang, ini boleh bantu pencegahan awal terhadap gejala sosial. Aplikasi yang digunakan, saya percaya nak engage murid, kita kena guna alat yang dekat dengan dunia mereka. Jadi, saya pilih yang pertama, YouTube untuk tontonan video kesedaran. Yang kedua, word wall dan quizzes untuk kuis dan pemahaman. Yang ketiga, Padlet, tempat mereka boleh kongsi idea dengan bebas. Yang terakhir sekali adalah Google Site, platform untuk yang kumpul semua bahan. Jadi, kalau anda cikgu, pelatih guru atau ibu bapa, awak boleh explore Google Site ini. Awak boleh guna terus untuk PDPR atau ubah suai ikut tahap murid. Yang penting, pendidikan tentang kesedaran diri dan keluarga ini mesti bermula dari sekarang. Link saya dah letak di bawah. Jom cuba sekarang. Saya percaya pendidikan bukan sekadar hafal fakta, tapi tentang bina nilai dan emosi. Projek ni kecil, tapi impaknya boleh jadi besar. Terima kasih sebab tonton. Jangan lupa explore Google Site saya. Sampai jumpa dalam kelas atau konten seterusnya.